Satu hadis kata bahwasanya malaikat malakul maut malaikat Israil menilai ia malakul maut kepada muka segala hamba Allah. Dia kepada muka segala hamba Allah semua. Dia besar kan? Dia nak boleh semua. Dunia banding dengan malaikat apa sana ya? Yang ini. Dah lebih. Darah, ini apa lebih ke mereka? Tilik oleh malakul maut kepada muka segala hamba Allah tiap-tiap hari itu 70 kali. Maka apabila tertawa-tawa oleh seorang hamba ni. Seorang ni segala hamba Allah amalkan. Kita dia umur dapat hak tu je kena ada cik samno dah. Apa tua. Tu dah apa tua lah gitu. Allah. Seorang hamba siapa aja tu. Kau kata wala yuakhirullahu nafsan iza jaa ajaluha. Seorang hamba yang dibaki dia akan malakul maut kepada seorang hamba. Asal ni dah kelih haja mana dia lagi amas kata dunia ni. Nak hati mana. Siapa ibunya nak hati dah. Mereka aku magirah. Belum ada nabi tu jadi malaikat hak itu loh. Kalau ada nabi itu dia wiluk nanya gitu mulu dua orang kan kat dia makan ke. Ada dia tu yang makan tinggi mereka paling orang ada di Moyo. Kalau ada nanti 14 hari tu. Mereka ada di Moyo dah sih. Atau ada hawi kasyah dah ada. Yang ni dah sakit ni mereka ada di Moyo lah. Tahu ada hawi kasyah semua tu. Pokoknya macam tu jadi anggota nanti gimana. Lepas dapat bola tu malakul maut suruh dah ya perlu ya amal ya gitu. Sudah orang tunggu. Akhir abang ni geralak lagi. Hatu ada selok lagi. Geralak lagi dekat. Jalan dekat dia sedap lagi. Jangan mereka lu tunggu lah. Pada pagi. Mati lah. Maka dia kerja menunjuk gagah lagi. Mati lah. Kata tu. Pakai gerak saja. Gerak juga mau. Dah ada cuk dah lah. Dia kena kekil tu. Nombor satu wakil ngaji kamu. Tak wahir juga. Sudah royak lah selamat. Maya kita nulung buang saja kok. Tapi kita tu pilih kita masuk boleh ngaji tu boleh mari rasa ada kita boleh tadi mari kita dah dengar. Cuma saya tu harus dah pilih cara tu selamat akhirat. Apa-apanya dia dah pilih. Dia betul saja mati ingat tu. Apabila tertahu suka galau oleh seorang hamba yang dibaki akan makul magi kepada ya tu. Anak siapa nanti dah. Dan nanti tak lagi dah. Tapi kepada galau dia dah hidup sekarang jadi atau mati kerja dah. Ada satu anak. Dia galak lagi. Dia kekek kerokan juta lagi. Tuhan yang kata aku kata kepada seorang hamba siapa nak tidak bagi dah. Ya tanah. Dia kata tu masalah naternya tu. Manusia ngaji tak kan? Mereka malakul maut kata. Ajibku. Wasahzal ulaku bagi anak dan ini. Telah dibaki akan daku dah kepadanya anak dia dengan mengambil rohnya anak dia. Padahal ia anak dia tu tertawa-tawa dah lagi. Nak kata dek cok. Dek cok. Rasa kalau okey. Ada nyanyi orang betul ada dek cok ramah. Dek cok. Tak tahu berlaku badih. Aku dia tu. Allah. Aku berarti mati berlaku kemarin itu atas. Sampai kita naik kereta di mana-mana kita kalau sangat baca banyak dah. Atau mereka kata kepada orang ada kalau tu. Bila apa saat tidak ada amarah. Mereka tu saya beritahu kepada makhluk masuk gitu main namanya nyawa tu. Adikku wasahaya ulaku bagi anak dia ni telah dibagikan daku dah kepadanya dengan mengambil rohnya. Anak dia padahal ia anak dia tertawa-tawa deralak lagi. Bagi tak dengar agama apa? Wajahnya. Tak dengar dah. Tak ada wajah nak mikir. Tapi tahu timur dah ada tak dengar. Kalau dia mau terasah dia sengaji pun tak bisa gapo lama tu jalan. Erti kau yang kita mana kau di dah. Dia malu apa sore ngaji banyak gapo mau malah. Malu aku tu. Ya amalan gapo kita wah. Mereka tunjuk kepada Nabi itu dah. Kau Nabi itu di dino roh ya di dino. Mereka tunjuk. Muridan alaiya ujuru ummati Nabi itu. Dilentang kepadaku akan pahala-pahala umatku. Itu semua. Itu umat hidup agama. Nabi Muhammad.